jadi ghost. Lila jadi ghost Barbie. No, this is Lila punya. This is ghost Barbie. Duduk elok baby. Jauh ke tu? Assalamualaikum. Salam Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad. So hari Jumaat 14/11/25. Tarikh yang cantik untuk nikah. 14 tambah 11 25. Betul tak? So saya masih terasa lah angin dekat perut saya ni kan. Macam tak fully keluar lagi lah kan. Of course lah, tak fully keluar lagi. Masih ada. Saya macam penat lah kan. Macam rasa mata pun berat semula kan. Tak cukup bangun pukul 5 pagi semalam. Lepas tu tak tidur-tidur, nap semua tidak. Lepas tu lepas isyak kan saya cakap lah kat Sabila, you all nak makan ke apa ke kan? Tak ada kan. Semua dah okey lah, dah makan dah petang semua dah siap dah. Bonda nak tidur lah kan. Sabila macam lah, Bonda cakap nak tidur tapi tak tidur-tidur pun. Lepas asar saya cakap saya nak tidur. Lepas tu dia check saya tak tidur pun. Tapi yelah lepas asar kan tidur. Lepas tu dia kata Bonda kena letak phone. Dia cakap Bonda put your phone down, tidur dia cakap. So semalam saya rasa sebelum pukul 9 lah. Sebelum pukul 9 saya Okay. Wow, so big. 8.55. So big. Big. Saya tutup phone dan tidur. Dan cubalah, susah lah juga sebenarnya. Pukul saya rasa 9.30 kot baru saya betul-betul terlelap. Saya message Lamiro semua siap-siap tolong simpankanlah aku benda-benda kat dapur semua dah kan. Ya. Semua saya cakap big. Big. Sana dia cakap big. Macam tu. Wah, besarnya. 11.45 saya tersedar sebab 11.22 Fahri baru naik dengan Amirul naik atas. Diorang pun tidur lambat lah agaknya semalam kan. Saya memang dah tak ambil tahu dah lah. Suruhkan dia. Lepas tu saya pun masuklah bilik air apa benda semua. 12 lebih macam tu saya tidur balik lah. Sebelum 12.30 saya lelap mata balik. Saya set alam pukul 5 pagi tapi tak bangun. Ok lah, so saya punya Apple Watch pun cakap congratulations lah, hit my sleep goal iaitu 7 jam. Nak kena fokus balik ni, nak kurus, nak buang 5 kilo ni weh. Tadi saya timbang 62.8, meaning saya baru turun 1.1 kilo je. Lagi 3.9 kilo dol. Aduh lah. Main sangat nak George cakap Y. W-H-Y. Abu depan kita. Tak payah cari macam tu. Dia boleh straight kan? Children. Kita pergi the Tak, shortest. dia pergi sini tapi dia lepas tu dia go straight. Ya, mana kita pergi is the shortest. Mana dia dah nak jauh pergi the longest. Tak, bukan longest, but not the shortest. Would you like? Would you like? Betul kan dia cakap? Yang cakap apa? STK CCC on Clumpla. Like. Wait, tak boleh. Ada kereta di situ. Alamak, boleh ke kita ni? Ya Allah. Nanti nenek. Ya Allah, nenek tepi sikit nenek. Wah, mana Gaza ada banyak duit lagi. Alah, masa tak boleh masuk lah. Ada tuang sampah, ada lori sampah kat situ. Kita tunggu lori sampah tu settle kejap. Blue ticket wins a toy car. Well done, Janet. Can I in, right? Wouldn't it be nice to do with Lama ke dekat situ, alamak Daddy Big loves homemade chocolate cake. Oh, tu ada kereta masuk, boleh kot. The balloon ride. Muat je kot, muat je. All aboard the balloon ride. How many passengers? Ayo guys, kita pergi dulu. Oh, it's heavy and it's nice. Muat, my V muat. Saya pun muat kot, insyaAllah.
masuk kat situ. Tak berani lah. Tak boleh tunggu sekejap. Diorang nak siap takut. Would anyone like to do the map read? Slowly. There. Daddy Pig has rescued. Hari Jumaat. Jumaat macam bahaya sikit lah di sini. Oh dear. No one is looking where they are going. Look out! 3 straight ahead! Hold on. Is a piece of my homemade. Ni rasa okey ke kita tunggu ataupun kita nak keluar balik, nak pusing balik. Nak pusing balik. Sekejap boleh tengok sekejap. Diorang dah tuang sampah tu dalam the lori. Kita tengok. Today, Peppa is going to the park. So semalam so Ilham bagi Erina satu Cloud9 tadi. Dia bawa ke sekolah. Lepas tu masih ada kawan dengan Olivia tu. Erina dah tolak kawan anda. So cakap sorry dekat dia. Lepas tu kita kawan semua orang dalam kelas. Dengan kawan semua orang dalam kelas. Ya. Bagus lah. Except untuk Yoshua. Because he is the noisiest boy in the world. Yoshwin, the noisiest boy in the world. Yeah. Because he is noisy. Okay. Kenapa Daddy Pig? Muat kan? Kenapa Daddy Pig punya baju nampak macam untuk perempuan? Untuk Mommy Pig dance. Okay, muat. Baru je nak pusing. Tak payahlah pusing, kita dah so close dah. Yeay. Muat. You need some little skill je. Aku je takut. Tak payah skill pun, aku je takut. Yahoo. Lepas tu Erina terus makan Cloud9 tu. Dia pecahkan untuk Abu dan Furkan. Dan si Bisha. Lepas tu you tak dapat pun. Ya. Hold on to it this time. Saya nak kawan Olivia. Lepas tu masa yang cakap sorry tu, Ilhan cakap dekat Erina, Erina boleh ke kawan Olivia hari-hari? Lepas tu Erina cakap boleh. Kawan lah dengan semua orang. Nanti you miss them nanti. Nanti dah nak masuk standard 1, nanti you tak jumpa dah everyone. Erina? You jumpa Erina dengan Subisha je lah in your class, same class next year. Ya. Orang lain ramai lagi tak jumpa. Abu, Furkan. I really miss Furkan. I'm not sure about the rest. Bye sayang. Ah. Bye-bye Ilhan. Tadi saya ngamuk kat Ilhan. Dah lama saya tak mengamuk. Serius, dah lama saya. Rasa dah 2 minggu, 3 minggu macam tu kot saya tak ada jerit-jerit. Tadi saya mengamuk lah. Panggil dia mandi. Dah kali kedua dia cakap lagi. Dia dah kali kedua saya panggil. Dia ngamuk-ngamuk naik atas. Saya cakap apa dia? Saya cakap apa you nak ngamuk-ngamuk ni? Saya tak siap kerja lagi. Dia dah homework lah. Saya marah lah. Dia tak siapnya. Tak siap-siap lagi. Bonda pun tengok aku tengok TV juga. Tengok phone. Tapi bonda boleh siap kerja bonda. Bonda masak, bonda mandi. You tak siap-siap. Mandi dulu. Lalak nangis tadi kan Nasha pergi. Tahu pun. Pasta. Tak pasta. Budak ni lapar ni. Itulah sebab tak makan tadi nasi. Tak makan betul-betul. Berni. Takkan nak pun. Kau nak parking kat sini ke nanti? Aduh. Tak agak-agak. So apa nak cerita hari ni, tak ada apa sangat lah. Hari besok Miro kata dia nak buat dalam move lah. Lepas tu okey lah, tak apalah. And then hari Ahad dia kena, kenapa kau nak pergi mana? Ni jalan aku. Ya Allah. Lah. Apa, kena jaga opah. Hopefully ada something nak makan kat rumah Oni Fari. Dia yang ada makanan kat rumah mama biasanya. Yang maksudnya yang lebih macam konsisten ada makanan is rumah mama. Tapi rumah mama kalau kita pergi sekarang, saya dah tentu nak kena baring susukan Fari. Saya mana saya nak pergi naik atas semua. Yelah, takkan nak nyusu kerja kat ruang tamu kan. Ruang tamu rumah mama tu agak boleh je, selalu je saya buat. Tapi
sejak ayah dah my in-laws dah remarried, saya tak buat lah, takkanlah nak nyusul kat luar tamu gila. Tiba-tiba dia balik masuk rumah ke apa kan. So nak kena naik atas tu malas lah. Nak kena pasang aircon sebab kalau tidak atas panas gila. Fahri pun dah sendat sebenarnya baju tu. Baju hijau tu dah ngam-ngam sangat dah dipakai. Memang nak bagi lepas wedding Suhail ni je lah. Lepas tu tahun depan raya tak tahu lah boleh pakai lagi ke tidak. Sekejap saya nak cakap samping kat Mirul sekejap. Okay, tukar baju lah. Baju yang baju yang senang lah. Baju yang comot je lah terus petang-petang ni. Okay. .29. Bismillah, kita pelan-pelan. Alhamdulillah hujan dah berhenti. Tadi hujan lebat sangat, berdentum-dentum lah. Apa nama guruhnya. Alhamdulillah dah tak macam itulah, dah berhenti dah hujan. Sebab tayar sebelah kanan ni memang pancit ni, tayar depan ni. So saya pun tak tahu apa beza pancit dengan kurang angin. Pancit tu maksudnya dia bocor lah kan. Saya tak tahulah yang ni apa, pancit ke bocor ke, dia dah memang dah berpenyek. Saya share lah gambar kat Mirul semalam. Macam dengan harapan dia akan pergi isi angin lah. Tapi dia sampai rumah pun dah pukul berapa semalam kan. Tak apalah, itulah saya pun bawa slow-slow je lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Besok dulu lah Mirul nak buat lalang move ni. Hopefully tak ada apa-apa lah kan. Ya Allah. Oh ya, saya nak ambil barang lah. Ambil terus lah ambil barang dekat, ambil pan mi saya. Okay kot. Okay. Tiba keluar satu topik dalam kepala saya ni, iaitu Kaki TV. Saya seorang yang memang suka tengok TV daripada kecil lah memang dekat depan TV lah saya ni. Sailor Moon lah, Captain Sakura, Honey, I Shrunk the Kids, Cerita Rama semua tengok. Memang suka TV lah. Cerita-cerita apa, Cina Hong Kong petang-petang tu kan, pukul 6 petang tu tengok. Banyak saya tengok episod apa, bukan apa ni, drama baru demi drama baru lah. Memang tengok lah, memang kenal lah Karina Lau, apa, Charmaine Sheikh, satu lagi tu, dia kurus-kurus macam ala-ala Aida Aris sikit bukan Aida Aris. Saya tak ingat nama dia tu. Kesimpulannya memang Kaki TV lah. Cerita Filipina, Venezuela, Indonesia je yang saya tak apa tengok lah. Indonesia, kalau nak kata cerita yang saya tak tengok, Indonesia dengan Tamil saya tak apa tengok. Tapi bawang putih tu tengok. Actually kalau bawang putih, bawang merah tu tengok. Cuma tak, lama-lama tu tak harap tengok lah. Macam Allah kan, sebab dia orang banyak zooming in and zooming out je kan. Alamak, kereta belakang ni saya nak laju kan, saya nak slow je ni. Takutlah. Lama-lama tak tengok lah Indonesia sebab macam sangat buang masa. Tapi tengok juga yang cinta-cinta yang macam mana, cerita apa tu, saya tak ingat tajuk dia apa. Ada heroin dia nama Nabilah tu. Nabilah, nama betul dia Nabilah. Lepas tu ada Ashraf Sinclair dalam cerita tu. Tengok juga. Filipina, Venezuela. Memang Kaki TV sungguh lah. Aku ni tak tahu cakap lah. Balik kampung depan TV, apa, The Cave of the Golden Roses tengok. Lepas tu Abah pun memang, arwah Abah pun memang mengajar kita orang tengok movies tau. Masa 5 tahun saya dah cakap banyak kali dah benda ni. Saya tengok cerita tu, The Empire of the Sun. Cerita tu macam bukan budak-budak tengok lah cerita dia kan. Tapi saya, Abah pasang tape tu tengok. Apa, kartun-kartun Disney semua beli, Abah beli. So sampai ke besar lah saya memang suka tengok TV. Drama Jepun masuk Malaysia tengok, drama Korea masuk Malaysia tengok,
So sekarang ni yang maintain adalah drama Korea lah. Jepun sekali-sekali saya tengok. Sebab cerita Jepun ni dia memang ada dia punya awkwardness sikit. It's their style, it's their custom. Macam diorang punya, memang diorang macam itu. So dalam TV pun dia jadi macam itu. I think so lah. Reality show lagi saya suka. Saya tengok apa nama Survivor kan, yang Australia punya tu. Saya tengok yang first season dengan second season kot. Lepas tu yang paling saya suka The Biggest Loser lah kan. Sebab daripada kau badan besar jadi kurus kan, tu paling saya suka. Weh, asal lepas ni sengit weh. Takut aku. Lepas tu apa lagi, Malaysian Idol saya tengok. Kita tak ada Astro, so Akademi Fantasia saya tak tengok. Tahu sikit-sikit je lah. Macam masa form 2 2003, kawan-kawan semua cakap Akademi Fantasia FAF tu, macam apa benda tu, tak tahu kan. Oh kat Astro, oh tak ada Astro, tak apalah. Malaysia Idol saya siap vote Jacqueline Victor, saya vote je. Aduh. Memang kaki TV habis lah aku ni. Wayang pun suka tengok, tapi dah kahwin ni dah kurang lah kan. Tu semuanya duit kan. So sekarang saya currently watching Physical Asia. Yang itu pun aku tengok. Walaupun bukan Amirul kata kau ni tengok badan orang. Bukan. Saya set tutup lagi bila macam tak kisahlah kan. Saya macam benda yang cover, yang perlu cover saya cover kan. Macam saya bukan nak tengok badan orang, tu kerja aku. Geli tapi benda tu kan jelas strength physical dengan mental kan. So suka tengok pertandingan. Apa tu Culinary Class War tengok. Dulu dekat Netflix tu apa jua rancangan masak competition memasak semua saya tengok. Sekarang dah tak Netflix, tak tengok lah. Tapi saya tengok yang Physical Asia ni dekat apa ni, dekat Cheese KH tu lah, di website. Nasib baik ada kat situ. Macam bukan nasib baik, maksudnya kat situ pun macam benda ada. So boleh lah tengok. So sementara tunggu episod baru Physical Asia ni, saya tengok lah yang lama punya rerun ni, yang 1 dengan 2 punya. Sekarang tengah tengok yang 1, baru habis tadi. Okay, jap nak tengok je saya punya pin code. Okay, dah ambil dah pan mi saya dengan adik saya Suhail punya parcel. Dia hari tu Yaya, kawan saya ni lah, Yaya ni minta saya pin code Suhail ni sebab dah nak kena return balik dah. Kira lah dia kat sana dah seminggu lebih. Kat Turki. Itulah saya kaca TV. Aduh lah. Sebelum masuknya drama Korea ke Malaysia ni, saya seorang pembaca buku yang rajin lah baca buku. Tiba-tiba dah start masuk drama ni, tak baca buku langsung dah. Susah nak baca buku. Sudah lama dah saya tak baca buku yang macam habis satu novel. Tak lama dah weh, sumpah. Ya Allah, apa nak jadi ni. Dia beku pada otak aku ni. Bodoh jadi tepu. Saya rasa macam saya ni ke? Bukan. Yang membantu menajamkan kepala otak saya adalah saya main apa nama, Words with Friends. Macam apa, Sahibah lah, Scrabble. Saya macam termiss je semalam punya. Tak apalah. Itulah hari tu masa pergi jalan-jalan Japan tu, nampak ada pertandingan Malaysia Malaysia Association maksudnya Scrabble tu punya association kat Malaysia ni ada pertandingan. Saya macam menarik je kan, nak cubalah. Coba. Tapi of course lah, tak sama lah dengan kita main game dengan kita main yang real punya kan. Nak kena belajar juga tu cara kira dia apa benda semua macam mana. Kalau main game tu, benda tu lah kirakan untuk kita. Sebab hari tu bila tengok memang main dua orang main, memang kena kira sendiri. Saya tak nampak pun orang yang macam ada orang tolong kirakan ke apa ke, tak ada kan. Saya buat slow je ni, takut tayar ni dah. Besok Mirul nak buat Lala Move. Saya minta dia hantarlah ke rumah mak. Mak nak packing apa, dog gift dah lah untuk apa nama, kenduri nantilah.
okey lah, saya rasa door gift ni in the end yang paling praktikal sekali adalah makanan. Tak usah lah bagi benda-benda lain, mug lah, apalah kan. Tak tahulah. Macam mana yelah, saya tak fair lah saya cakap macam tu. Banyak je benda-benda lain yang praktikal juga. Macam mug pun okey sebenarnya. Hari tu masa wedding sepupu Mirul dekat Melaka tu, dapat mug tu, cantik juga mug tu. So satu bag tu yang dia letak 2 tau. So adalah sepasang macam warna kan. Okey juga sepasang tu pada saya nice. Kalau macam dapat satu, lepas tu macam dia punya corak pun tak adalah cantik sangat pada mata saya. Saya immediately akan macam saya akan let go je lah. Saya tak tahu, aku tak guna benda ni. Yang cawan-cawan je lah, cawan-cawan seramik yang kita panggil, kaca ke whatever lah kan. Apa nama, budak-budak confirm tak boleh pakai. So sama ada saya ataupun Mirul pun tak suka. Mirul suka cawan-cawan plastik tinggi-tinggi macam tu untuk dia nak minum air banyak-banyak. Makanya saya let go je lah, recycle je lah dah. Saya macam tu. Nampak rasanya Tadilah cerita ni saya baru je letak satu mug ni dekat dalam recycle bag. Mug yang dapat kat masa wedding lah. Astaga. Okay, so cakap pasal tu. Sebelum tu dah habis lah topik saya cakap pasal kaki TV tu. Ya, saya suka tengok TV lah sangat-sangat. Ya Rabbi. Maksudnya sekarang ni dah tak ada TV tapi continue lah dekat phone kan. Macam tu lah. Dia adalah satu aktiviti yang murah lah kan. Tak ada, yelah, you can do it anywhere. Dengan adanya phone you dah settle lah. Tapi dia satu aktiviti yang macam buang masa lah sebenarnya kan. Banyak benda lagi kita boleh buat, benda-benda yang produktif. Tapi buat je saya tu lah. Macam saya cakap kan, saya marah anak-anak kan. Bonda pun tengok juga TV, bonda tengok phone all the time. Tapi kerja bonda siap. Itulah. Kaki TV ke kaki wayang. Last wayang saya tengok apa itulah kot. Apa? Narko apa? Syarif. Itulah kot. 24 tahun lepas. I think lah kan. Tengok seorang-seorang. Me time. Ewan. Saya lah Upsi. Mana boleh apa ni? Pani kat rumah dah habis. Okey. Tukang Ilhan. Tu 5 tahun punya. Ya ke? Dia 5 tahun. Boy ke girl? Siapa nama dia? Tak tahu, tak ingat. Okey. Tapi dia Icha punya adik. Icha 6 tahun. Icha 6 tahun dah dengan Ilhan kan? 5 tahun. Oh, Icha 5 tahun. So tu adik dia 4 tahun. 6 tahun juga. Dia orang twins ke? Ya lah. Ya ke? Ya. Dia orang sibling. Okay. Ilhan nak ada twins ke? Someone who looks like you. Sama. Rina tak cakap bye kat Ilhan. Tak apa. It's okay. Ya, esok hari Sabtu. Kita pergi rumah Oni besok. Lala boleh tengok gambar ni. Benda malas nak bawa, nak dukung Fahri lagi. So biar je lah dia rehat kat rumah. Benda pun tak payah nak angkat-angkat dia. Okay lah korang, happy weekend. Bye semua. Assalamualaikum.